Rumah paling puaka di New York. Pada tahun 1974, ada satu bandar kecil yang dekat New York ni bernama Amityville. Ada satu keluarga ni bernama keluarga Lutz. Dia baru pindah dekat rumah ni tau. Rumah ni nampak perfect tau, nampak sempurna, cantik je. Dekat 112 Ocean Avenue. Tapi apa yang diorang tak tahu sebenarnya, setahun sebelum diorang pindah kat rumah tu, ada berlaku satu pembunuhan yang sangat mengerikan. Setelah beberapa hari diorang pindah kat dalam rumah tu, ada berlaku beberapa benda yang sangat aneh. Salah satunya macam ada satu kawasan tu tiba-tiba rasa sejuk je. Macam rumah dia tak adalah panas, tapi macam ada satu tempat tu, satu spot tiba-tiba rasa sejuk. Lepas tu macam ada bau-bau busuk kan, bau-bau yang pelik. Lepas tu tengah-tengah malam diorang macam ada terdengar muzik berkawat kan, muzik pancar regap something like that lah kat dalam rumah tu sendiri. So keluarga Lutz ni diorang ada cakap yang diorang ada ternampak lendir hijau dekat siling yang menitik daripada siling. So diorang sendiri tak tahu tu lendir apa, tapi lendir tu berwarna hijau. Rasa macam pelik, kenapa ada benda tu dekat siling tu. Dan salah satu benda yang sangat mengerikan yang berlaku pada suami Katie Lutz, iaitu Josh Lutz, di mana suami dia berasa sangat obses dengan dorang punya fireplace. Tahu fireplace macam dorang punya tempat api tu kan. Kan negara dorang kan negara yang sejuk. So almost every house ada fireplace. Walaupun fireplace tu sangat panas, tapi suami dia tu rasa macam dekat je dengan fireplace tu. Dia rasa macam benda tu sejuk je. Sedangkan itu api, and dia duduk sangat dekat dengan fireplace tu. Dan yang paling mengerikan berlaku pada anak bongsu mereka, di mana dorang ternampak anak bongsu dia ni macam tengah bercakap dengan seseorang. Anak dia cakap dia tengah berbual dengan dia punya rakan khayalan, atau dipanggil sebagai imaginary friends lah. Tapi dia punya perbualan tu nampak macam terlampau real tau. Macam dia memang tengah cakap dengan someone. Dan benda yang paling menakutkan adalah hampir setiap hari Katie Lutz terjaga tepat pada pukul 3.15 pagi. Dan apa yang korang nak tahu sebenarnya, pembunuhan yang berlaku pada rumah tu pada tahun sebelumnya tu berlaku tepat pada pukul 3.15 pagi. Dan selepas Katie ni dan keluarganya pindah kat dalam rumah tu, Katie sering terjaga tepat pada pukul 3.15 pagi. Dan bila dia terjaga tu, dia selalu nampak macam ada satu bayangan hitam dan mempunyai mata yang warna merah. Kadang-kadang dia ternampak macam kat dalam cermin reflection, ada satu macam bayangan hitam kat dalam cermin tu. Bayangan yang sangat mengerikan. Hanya selepas 28 hari mereka duduk di dalam rumah tu, mereka decide untuk pindah dan keluar daripada rumah tersebut. Kes Amityville ni telah mencetuskan banyak penyiasatan, sebuah buku dan juga siri filem, dan telah menjadi salah satu kes kerasukan yang paling terkenal di sejarah Amerika. So kalau korang minat lagi dengan cerita-cerita jenayah yang mengerikan dan juga cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan juga follow saya dekat channel ni. Okay?